Waalaikumsalam cikgu. Okey, hari ni tak ada kawan baru, ada murid baru di sebelah cikgu. Jadi, Amirul, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Nuri bin Islam. Saya baru masuk kelas ni lah. Mau tunjuk aja. Okey, baiklah. Amirul ada masalah penglihatan sikit. Jadi, walaupun dia ada masalah penglihatan, tapi dia murid yang sangat bijak. Jadi, cikgu harap kamu semua dapat bantu dia dan juga dapat jadi kawan yang baik untuk dia. Okey? Jangan risau cikgu, kami tolong dia. Okey. Amirul boleh duduk? Terima kasih cikgu. Amirul okey ke? Saya tak nampak cikgu. Cikgu tulis apa tu? Oh, ya ke? Tak apalah Amirul, nanti cikgu akan bagi nota audio dan juga bahan bantu penglihatan untuk kamu belajar dan kamu tak akan tertinggal macam kawan yang lain. Okey? Okey, baik cikgu. Terima kasih. Okey, murid-murid, cikgu nak beritahu esok cikgu akan adakan kuis. Jadi, bolehlah semua mula untuk study, okey? Okey, jumpa esok. Esok cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Jom lah kita study untuk esok. Jom. Dia ni tak nampak lah. Mana? Esok berapa tu? Ni buku surat 592. 92. Sekejap. Biru, kalau rasa susah sangat, aku ada buat. Aku ada rakam soal cikgu dan belajar. Cuma nak bagi dekat kawan, aku bagi dekat kawan. Terima kasih Anak. Kalau kau nak aku bantu pun boleh. Nanti bagi rumah kau, kita study sama-sama. Nanti apa yang kau tak faham ni, tak nampak ni, aku boleh bacakan untuk kau. Okey, terima kasih Luman. Baiklah anda semua ni. Okay, sama. Okey, semua dah baca kan petikan dalam buku teks tadi? Dah baca juga. Jadi saya nak semua jawab soalan ni. Siapa paling cepat, dia dapat markah. Ya, baik Okay, siapa nak jawab? Saya. Hana, Jawapan dia tukang kebun cikgu. betul? Ada baca dalam petikan tak? Tak baca cikgu. Salah Hana. Siapa lagi nak cuba? Saya ke saya? Lukman. Jawapan dia kalau berdasarkan petikan yang saya baca tadi, Encik Ali ni dia mainkan peranan sebagai datuk. Okey, betul. Bukan soalan Lukman. Pandai Lukman, misalnya. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya berdasarkan buku teks juga. Siapakah Puan Aminah di dalam petikan tersebut? Saya dah tahu. Okey, siapa nak jawab? Okey, Hana. Kalau Encik Ali bapa, Puan Aminah ibu. Betul. Pandai Hana. Okey. Baca lagi, jadi nanti cikgu akan bagi soalan yang seterusnya. Susah soalan ni. Tapi bro, kenapa macam tak okey je? Ada masalah ke? Tak, saya tengok semua dapat jawab dengan baik. Saya ni nak tengok buku pun tak nampak. Macam tu. Asal? Saya rasa tak semangat sangat nak belajar. Yang Biro cakap macam ni sebenarnya perangai awak tu satu kelebihan sebenarnya. Okey, jadi untuk awak ni makin maju ke hadapan, untuk awak boleh nampak dengan jelas, mungkin awak boleh cuba beberapa alternatif lain. Seperti mungkin awak boleh pakai kacamata ataupun awak pergi berjumpa dengan pakar mata lah. Khususnya awak boleh juga minta tolong daripada saya, rakan-rakan awak untuk bantu awak ni memahami apa teks yang diberikan oleh cikgu. Jadi secara tidak langsung awak ni tidaklah ketinggalan dalam pembelajaran. Faham? Nanti awak tolong saya pergi kedai pakar mata ya. Okey, boleh.